solihat, qanitat, abidat. Boleh buka ayat Quran. So kita kalau nak jadi wanita yang mahal, kita kena at least lah pergi kepada ciri-ciri yang Allah senaraikan mengenai wanita solehah tu sendirilah. So bukan wanita solehah ni maknanya dia tunduk, jalan, tak nampak orang, bercakap slow, bukan situ. Tapi wanita solehah ni adalah wanita yang bertakwa. Bila dia ada takwa dalam diri dia, dia akan memperjuangkan benda-benda yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi termasuklah dalam dia menguruskan keluarga dan juga suami. Apa yang Allah suruh tentang suami, itu yang dia akan perjuangkan. Tapi bukan sampai orang kata dibuli, kan? Bukan sampai orang kata dihina dan dizalimi. Wanita yang rela dizalimi maknanya dia tidak menegakkan hak dia mengikut Islam. Itu wanita yang tidak mahal, dia tak faham sebenarnya wanita mengikut Islam tu apa. Okey. Secara praktikalnya kita tengok, bila kita kata bertakwa, wanita ni dikaitkan dengan maruah. Wanita ni dia tinggi dan mahal apabila maruah terjaga. Sebab tu ayat Al-Quran berkaitan wanita yang berkaitan maruah ni dia suruh tutup aurat. Aurat ni bermula daripada mata, kan? Selalu saya cerita dulu kan, Ali? Mata. Lepas tu menjaga nafsu syahwat. Supaya nafsu syahwat tu dia berkembang dengan secara sihat dan pada tempat yang sesuai, ketika yang sesuai. Tapi kalau nafsu tu menguasai diri, tak kira nafsu syahwat dan juga nafsu-nafsu lain, dia akan nampak wanita tu tidak ada harga diri. Betul tak? Yang ketiga, cara pemakaian juga melambangkan wanita tu macam mana. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustazah, kenapa orang lelaki yang datang kat saya ni selalunya lelaki yang bukan seperti yang saya nak? Saya kata, tengok awak pakai apa, awak cakap macam mana, awak masuk medsos apa, awak pergi kat apps apa, awak komen macam mana. So itu melambangkan awak. So apabila kita letak maruah kita nombor satu, dan kita tahu Allah letakkan maruah kita tinggi, Allah bagi kita pilihan yang baik, kita boleh buat keputusan, kita matang, insya-Allah itulah wanita mahal. Dan lelaki lebih tertarik kepada yang ini daripada yang terhege-hege. Kan murah sangat jualannya. Lepas tu yang orang kata mulut, komen pun orang kata tak bersempadan. Bila orang tengok tu, orang ni sesuai tak jadi mak aku? Sesuai tak jadi mak kepada anak aku? Kita standard kita kat situ. Sesuai tak jadi isteri aku? Isteri tu mungkin ringan sikit, tapi bila dia akan fikir, dia ni sesuai tak jadi ibu kepada anakku?